Maknanya kalau kapal Malaysia sudah pun melintas di Selat Hormuz, maknanya harga minyak akan kembali normal lah, kan? Aku pun tak tahulah nak cakap dia ni sengal ke apa. Aku pun tak tahulah nak cakap apa lagi. Orang bercakap dia nak bercakap. Orang komen dia nak komen. Aduh, hai. Woi, kau ingat beli minyak dekat apa Iran tu macam pergi petrol isi minyak ke? Betul terus sampai. Aduh, sengal yang kau ni. Dia berlabuh aja. Banyak prosedur yang dia kena lalu. Lepas tu masa pengisian tu bukan dari isi petang boleh penuh. Dia ambil masa. Bukan sikit. Bawa minyak tu dalam kapal tu. Faham tak? Lepas tu kena dokumen tu, kena kelulusan dokumen tu semua dia cek apa semua, ambil masa. Dan lepas tu nak ambilkan pula dokumen pelepasan. Bukan senang-senang macam kau pergi Petron. Aduh, hai. Lepas tu perjalanan daripada Iran ke sini, kau ingat, ini hari kapal keluar daripada Iran, besok sampai. Aduh, hai, kenapa lah ada geng pembangkang yang macam ni. La ilaha illallah, hai. Bulan ke tak perjalanan itu kapal tu bulan. Kapal tu bukan jalan macam motor yang kau naik tu. Boleh suka tinggal jalan 120 km sejam, 200 km sejam. Aduh, hai, kau orang ni kadang-kadang kan. Mat, banyakkan membaca dulu, Mat. Banyakkan kajian, buat kajian dulu sebelum cakap. Jangan memalukan diri sendiri, boleh tak? Alah, hai kau ni. Sebab itu PMX kata dari 300 dikurangkan 100 liter menjadi 200 liter. Ini hanya sementara, bukan kekal. Sebab minyak daripada Iran datang sini tu makan masa bulan. Faham tak? Ya Allah, kau ni.